Diorang dah duduk dalam peti, macam bawah peti surat tu, dah cun dah. Cantik dia punya. Lepas tu, aku selepas duduk kuartus, aku pernah masa duduk rumah sewa. Masa aku duduk rumah sewa tu, bercampur lah dengan Chinese apa semua. Dan setiap bilik di setiap rumah sewa diorang, ada meter masing-masing. So, bill based on punya bilik. Dia tak kira satu rumah nak kena tong-tong apa tak. Dah siap-siap lah. Dah siap-siap dah. Hang pakai berapa, itulah hang bayar. So itu pengalaman 4 bulan lah. Tapi maksudnya berapa bulan yang duduk kat kuartus, berapa bulan yang duduk dekat rumah sewa? Aku duduk kat kuartus lebih kurang 3 bulan. Sebulan kot. Sebelum pindah tu, aku duduk kat rumah sewa tu. So tak lama lah. Okay, lepas tu kerja hang memang consider reseller lah. Consider sebagai reseller. Macam mana dapat idea untuk jadi reseller tu? Sebab aku tengok, aku masa tu dah memang membeli di Shopee. Tapi aku tengok orang lain dia macam ada skeptical sikit di Shopee. Kita tengok pada parents kita lah. Parents kita, saudara kita. Apa tak nak beli barang dekat Shopee sedang kan barang ni lagi murah kalau beli kat kedai. Ada juga barang tu kat kedai kan. Tapi mahal lah.